Kewangan anda dalam keadaan selamat ataupun bahaya? Tengok video ni sampai habis. Dua tanda kewangan tuan-puan dalam paras bahaya. Cuba simak sebelum parah menjadi barah. Yang pertama, cash flow bulanan negatif. Apa makna dia? Jika gaji tuan-puan RM3,000 tapi perbelanjaan bulanan tuan-puan RM3,200. Setiap bulan tuan-puan berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji RM3,000 tapi perbelanjaan tuan-puan sebanyak RM3,000 juga. Setiap bulan tuan-puan tiada duit lebihan untuk simpanan. Jadi, bagaimana nak selesaikan kedua masalah kewangan tersebut? Pastikan cash flow anda positif supaya anda boleh ada simpanan. Caranya, anda mesti hidup di bawah kemampuan. Jika anda hidup lebih dari apa yang anda mampu, anda akan berhutang. Jika anda hidup dengan kemampuan, anda tidak akan ada simpanan. Untuk dapatkan duit lebihan, jika gaji anda sebanyak RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki gaji RM300, anda jadikan sebagai simpanan. Jika anda tidak berjaya menabung dalam bentuk duit, tukar kaedah tabungan ke dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk anda belanja, emas dicipta untuk anda simpan. Dengan Public Gold, anda boleh membeli emas mengikut bajet anda melalui akaun Emas Gap. Boleh buat belian emas rendah RM100 membolehkan anda kumpul gram emas sehingga capai target saiz emas yang anda mahu. Untuk memula, tuan-puan boleh isi borang sign up di bawah. Saya akan bantu daftarkan akaun secara percuma dan insyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.